kita dah sampai di kawasan Chittagong dan juga di kawasan malah apa kem Kutu Palong. Kita dah sampai. Kita ni dah sampai hampir dekat Kutu Palong camp, yang mana ada 2 camp baru dah lama yang saya sebutkan semalam. Ada lebih kurang 12,000 keluarga di situ. Dan alhamdulillah juga kita telah didatangi oleh Kapten Nizamul Haq, iaitu komander daripada Navy dia, yang telah memberi pandu arah dan jaga kita sejak kita masuk ke perairan Bangladesh, iaitu kita masuk daripada Saint Martin Saint Martin. Kita masuk saja, lepas je Saint Martin adalah perairan Bangladesh, Pulau Saint Martin. Dan kapten dia telah ambil, dan hampir 4 buah kapal besar dan 3 buah bot kecil telah mengelilingi kita. Mula-mula ramai kita panik, tapi akhirnya bila beliau telah radio dengan kita mengatakan bahawa mereka nak bantu kita, alhamdulillah kita dah sekarang ni kita anchor, kita berlabur di kawasan Cox's Bazar. Sebenarnya kita patut pergi ke Chittagong, oleh kerana portnya begitu sibuk, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak telah bercakap dalam telefon malam tadi dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina Begum. Beliau juga telah mengutara pandangan yang sama bahawa Chittagong Port adalah port yang paling sibuk, pelabuhan yang paling sibuk, dan mereka juga ada bagi pandangan agar kita pergi ke Sadargah. Jadi Sadargah ni pun tak boleh, lagi sibuk dari sudut lori dan sebagainya. Jadi pihak Navy mereka telah memaklumkan bahawa ini adalah satu pendekatan yang terbaik, yang mana kita anchor dulu, kita berlabur sampai di kawasan Cox's Bazar, kita berhenti sekejap, dan mereka sedang cari kaedah barge ataupun Navy, pihak tentera laut mereka akan cari kaedah untuk kita turunkan dan ditarik ke kawasan Kutu Palong, yang mana kita nak pergi ke kawasan-kawasan camp ni. Dan selanjutnya kita juga akan membuat penyerahan. Kita tak boleh selesaikan dalam masa 3 hari. Bekalan yang kita bawa terlalu banyak, tidak boleh selesai dalam masa 3 hari. Jadi tak apalah, yang penting kita dapat pergi, dapat agihkan 30 hingga 40% di dua camp ini pun sudah memadai, kerana kita telah minta hanya 4 hari di sini. Jadi 3 hari kita selesaikan kita punya bantuan pengagihan kepada Kutu Palong camp dan juga beberapa camp di persekitaran itu. Kita juga sedang cadangkan kalau boleh kita nak pergi ke kawasan dekat dengan Teknaf, iaitu Leda Camp di kawasan Teknaf, yang mana ada keluarga 2,200 keluarga lama dan 1,586 yang baru. Kita sedang usahakan pergi ke kamp-kamp ini semua. Walau bagaimanapun kita sedang menanti arahan. Saya difahamkan lebih kurang 2 jam Riki tim kita Datuk Aziz Kadir dan saudara yang berhormat daripada Ahli Parlimen Bancuk dan rakan-rakan berada di Dhaka masih lagi. Mereka akan dapatkan dalam masa 2 jam lagi kelulusan daripada Kementerian Luar mereka, dan kita akan dapat arahan daripada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Bangladesh, yang mana akan maklumkan kita pergerakan kita. Apapun, kami sudah selamat sampai. Misi Food Flotilla for Myanmar yang telah tiba di negara Bangladesh, iaitu di kawasan perairan Cox's Bazar. Kita sudah selamat tiba. Misi kita fasa kedua. Fasa pertama, kita telah agihkan bantuan ini kepada kerajaan Myanmar di Yangon Port untuk diagihkan kepada etnik Rohingya di Sitwe, yang mana akan bakal dilaksanakan dalam beberapa hari lagi, yang bakal disaksikan oleh Duta Besar Malaysia yang berada di Myanmar dan kaki tangan pejabat kedutaan. Dan kita juga sedang usaha untuk menghantar beberapa sukarelawan yang berada di sini untuk terbang ke Sitwe untuk menyaksikan pengagihan bekalan bantuan itu. Kami sedang usahakan. Yang kedua, fasa kedua, kita dah selamat tiba. Food Flotilla for Myanmar setelah selamat tiba
di perairan Bangladesh malah telah sampai di Cox's Bazar, yang mana kita nak sangat datang, kita dah sampai. Sekarang kita sedang cari kaedah. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Najib yang telah mengusahakan membuat panggilan-panggilan kepada mereka, termasuklah beliau telah buat panggilan kepada Perdana Menteri Bangladesh, dan insya-Allah ia sudah mula kita melihat kemudahan-kemudahan itu dah mula dapat, dan kita kena sabar. InsyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk mengagihkan bekalan bantuan makanan ini kepada kem-kem tersebut. Dan selepas itu, sebelum kita pulang, kita akan membuat penyerahan segala bekalan bantuan makanan yang kami bawa mewakili 30 juta rakyat Malaysia. Kita akan agihkan kepada IOM, International Organization of Migrant ataupun Migration, yang mana kita akan agihkan kepada mereka, dan ubat-ubatannya kita akan serahkan kepada International Red Crescent. Jadi kita akan pulang ke tanah air untuk mereka menyusuli bekalan bantuan tambahan ini kepada kem-kem yang lain. Kita kalau tengokkan barang kita, kita perlu 2 batch. Kalau satu batch boleh ambil paling banyak 1000 tan. Kalau steamer boleh pergi 2000 tan. Kalau dia bagi batch di jalan pun 4 hingga 5 knot sejam. Jadi kita kena letakkan dalam atas batch ni, kita perlu 2 batch. Tak apa, kita perlu 1 batch dulu. 1 batch keluar untuk kita agihkan kepada kem-kem. Selama 2 hari setengah yang ada untuk kita buat pengagihan ni, batch kedua akan sampai, dan kita pun dah stand down di seluruh kem-kem. Kita datang balik ke tepi port dia ataupun jetty dia. Kita buat penyerahan kepada IOM dan juga Red Crescent di jetty, dan kita semua boleh naik atas kapal untuk kita belayar pulang ke tanah air.